Cuma saya nak tekankan juga bagi mereka yang masih lagi tidak mahu meneruskan, kerana ia melibatkan isu perundangan. Kerana Akta Lindung 24 Jam ini wajib yang telah diluluskan oleh Parlimen. Jadi dengan arahan Kabinet, maknanya kita boleh memilih untuk tidak meneruskan. Tetapi kita ingin memastikan bahawa perkara ini dilaksanakan dengan sempurna. Maknanya sesiapa yang ingin keluar daripada skim ini perlu mengisi borang yang kita anggap sebagai perakuan pelepasan liability. Sebab kita tak nak lepas ini, jika berlaku kemalangan kematian, tindakan diambil kepada pekeso ataupun kepada majikan di mana sebenarnya mereka layak untuk mendapat perlindungan. Tetapi jika mereka memilih untuk tidak, jadi bila ada perakuan pelepasan liability ini, pekeso ataupun majikan tidak akan bertanggungjawab. Jadi maknanya kemalangan, kecederaan, kematian yang berlaku di luar waktu kemalangan tidak akan ada sebarang perlindungan. Dan janganlah salahkan pekeso ataupun majikan selepas